Tokoh Murid Perempuan 2024. Dilahirkan pada 6 Oktober 2012 di Hospital Taiping Perak, anak yang rajin dan bertanggungjawab, anak sulung daripada dua beradik, tinggal di parit 8.5 Barat, Kampung Desa Kasih, disenangi oleh rakan-rakan serta berprinsip mencuba sehingga berjaya. Keistimewaan, kuat ingatan, rajin, penyayang dan sentiasa berusaha sehingga berjaya. Bercita-cita menjadi seorang guru. Hobi yang diminati ialah membaca serta bersukan. Jawatan di sekolah, pengawas, pengerusi Persatuan Agama Islam, setiausaha Kelab Memanah, naib pengerusi Persatuan Puteri Islam. Aktif dalam pelbagai bidang dan telah mengharumkan nama sekolah dalam menyertai pertandingan Malaysia Madani Robotic Challenge 2024 peringkat kebangsaan, Drone Edu Challenge 2024 peringkat kebangsaan, Carnival STEM Saintis Muda dan memperoleh pingat emas. Kejohanan memanah MSSD Sabak Bernam dan merangkul 1 pingat emas, 3 pingat perak, dan pertandingan Mahrajan Quran peringkat daerah Sabak Bernam untuk acara hafazan. Anugerah Tokoh Murid Perempuan 2024 dianugerahkan kepada Nur Ilham Syahmina binti Syahrizad.